Alah, pas khianat bersatu ni. Tajuk video kita pada hari ni, Acik akan cuba pendekkan. Terima kasih kepada yang boleh book sebab kono boleh. Telefon yang lain sebab telefon dah kono rampeh mau polis. Kenapa pas khianat bersatu? Pas ni, kau cari salah macam kono saman sebab fitnah kau. Memang jumpa macam-macam cerita. Tapi sama yo, kau cari PKR kono saman, DAP kono saman, jumpa. Kau yo tak jumpa sebab tutup mata dan mahu berpihak pada sebelah aja. Jadi kau bercakap bab-bab macam ni ionyo satu penyudah yang tak kesudahan. Moh poi ko isi. Teras sesebuah parti. PAS ni asalnya adalah jemaah Islam. Jadi dia ni manusia. Islam ni pula agama, dia ada beza. Dalam Islam ni adalah haram mengundi. Ulur amri kalau nak buat dasar, nak tegakkan adil, nak laksana agama dalam keadaan kono sujud pula pada undi. Ni lah haram ni asas pertama ya. Demokrasi yang undi-undi ni memang haram dalam Islam. Dalam Quran Kaabah kalau kau ikut majoriti kau akan sosek. Ni asas pertama. Asas kedua ialah politik Islam ni dia ada dua alam. Alam ujian ni kat dunia ni dengan alam koka ke akhirat nun. Ini Acik cakap pasal agama yo. Alam sekarang ni dia uji yo. Dia test yo. Kejap ini sementara yo. Sekarang ni kita masuk balik pasal manusia. PAS adalah manusia yang cuba berpolitik dalam keadaan agama. Asas PAS sertai politik undi ni, yang bagi-bagi undi ni, sebab ini yo jalan yang ada. Kau tak buat macam Al-Arkam kan, dia tak menyertai macam Tabligh, dia tak menyertai macam Hizbut Tahrir, dia tak menyertai. Kau tak ada lah jemaah Islam yang sertai jalan yang ni yang dia bagi-bagi undi ni kan. Maka jalan ini akan dikuasai oleh musuh Islam. Habislah. Tapi sebab asal hukum asal itu adalah haram untuk kita tunduk pada undi. Sebab nak laksana agama kita kena undi. Sebab nak laksanakan adil kita takut pula sekarang undi populariti menurun. Jadi kita dah mula berakidahkan undi ni. Jadi PAS ini sertai hanya mula-mula ni hanya dalam keadaan terpaksa. Jadi apabila PAS ni dia masuk dalam keadaan terpaksa ni, dia adalah garis-garis panduan maka PAS ini dilihat oleh orang yang tak faham adalah satu parti yang dia pusing-pusing dalam roundabout. Dia ni nak menang kau sebenarnya tak ni. Dia berpusing-pusing dalam tu. PAS ni dia rela memerintah negeri je. Kalau dia memerintah negara ni, dia terpaksa gadai abata, biar kalah lah. PAS dia macam tu. Rela kalah asal reda Allah. Benda ni memang kelakar kan. Kalau kau tak faham memang kelakar. Masa PAS dia kerjasama mau PKR dulu, dia tengah meningkat tu, tiba-tiba PAS ni dia selamba dia U-turn. Tok Guru ni bila PKR dia umum baru Bian adalah calon ketua menteri ke Sarawak tu. Tok Guru ni dia selamba dia tak setuju. Yang tak faham akan kata PAS musibat lah. Yang faham akan kata sebab baru Bian ni adalah Kristian. Politik dunia mungkin akan maju kalau Kristian yang adil memerintah. Itu pun kok adil. Dia adalah satu benda yang tak pasti. Tapi sama ada adil ataupun tidak, neraca adil dalam Islam tu dia lain. Politik dunia mungkin boleh selamat, tapi politik ke akhirat tu, belum tentu lagi tu selamat tu. Sebab kono jawab macam-macam. Tok Guru lah yang kono pasal dia kepala Dan sebagai Tok Guru, paling handa pun dia hidup dalam 100 tahun. Dia kat dunia ni katalah memang handa lah. 100 tahun dengan dia boleh majukan negara lah, boleh apalah itulah inilah. Tapi ke akhirat esok, 1,000,000 tahun pun dia duduk situ lagi, dia masih kekal. Jadi akhirat ni lebih nyata, kono jawab ke akhirat tu lebih nyata. Dunia ni sementara, dia pemimpin, dia bertanggungjawab terhadap ahli jemaah nampak tak? Dia politik dua alam tu. Jadi berbalik semula kepada bersatu. Bila bergabung, undi wakil rakyat bersatu tu, dia datang dari jemaah PAS juga. Bawah tanggungjawab Tok Guru tadi. Kita katalah mungkin 50%, 40%, 50%, kita sebutlah 50%. Senang nak bercakap kan. Mungkin 50% undi adalah daripada orang yang percaya pada Tok Guru. Bila bersatu ni dia pocek wakil-wakil yang diundi tadi, diundi oleh orang semua termasuk ahli PAS tadi, yang dipocek bukan secara pemilihan ahli-ahli. Tetapi tahapun nama yang ni sebab takut
hilang kuasa dalam parti ke apa kan, dia pocek. Bukan secara pemilihan ahli-ahli. Jadi wakil rakyat yang dipocek tadi ini adalah tanggungjawab PAS sebab undi 50% tadi. PAS ini adalah jemaah dan payung bagi Muslim untuk berlindung. Marin Anwar Kono marin dia berlindung ke PAS je dulu marin mula-mula. Jadi begitu juga dengan, jadi apatah lagi wakil rakyat yang kena pocek dalam bersatu tu bukan melalui pemilihan ahli, di mana wakil-wakil rakyat itu telah diundi oleh seluruh rakyat termasuk mungkin 50% daripada undi ahli PAS. Jadi pakcik boleh bersetuju kalau kau khabar PAS tak pandai ekonomi, PAS ada fitnah, ada tunjuk topi Jerman. Tapi kalau kita nak bahas benda ni kan, ada pemimpin parti dia liwat disahkan oleh mahkamah dan sistem yang sama, yang khabar Najib bersalah dia supo yo sama yo. Kalau kita masuk bab Kazaf lah, apa sal kau tak kuat kuasakan Kazaf sekarang ni? Kau buat semakan kehakiman Kausaman Kerajaan Malaysia tentang liwat, dia akan sama juga. Kalau nak menuduh Kazaf ni, okey, dia rujuk balik bukti-bukti dan ni bukan Kazaf. Sebab hanya mahkamah, hanya bukti, dia berpusing-pusing balik. Jadi kalau kita nak bahas benda ni dia tak habis. Jadi kita bahas bab jati satu-satu jemaah ataupun parti politik tu. Sebab itu hari ni pakcik nak ajar apa itu asas politik Islam. Dia tak kerja menang macam apa yang kita faham. Dia tak kerja maju macam apa yang kita faham. Kau tahu tak sebab apa PAS tak jadi kerajaan walaupun Presiden PAS difahamkan bahawasanya dah cukup dah jumlah. Marin kan PAS kata kan, okey dah cukup jumlah. Tapi tak jadi. Sebab bila PAS semak balik, dia ada tuntutan Sarawak kalau nak bagi sokongan PAS ada menuntut sesuatu yang PAS kata biarlah. Lebih baik tak memerintah kot macamnya lah Rahman di mana ianya boleh mendatangkan perpecahan negeri-negeri Malaysia ni. Ada negeri yang boleh buat movement yang semakin kukuh untuk keluar daripada Malaysia. Kau nampak tak? Orang yang faham politik Islam ni dia ada dua asas. Pertama tadi, demokrasi adalah haram, asas yang pertama. Kemudian dia adalah dia punya cabang-cabang itu kan. Yang kedua asasnya ialah dia dua alam. Dia bukan politik dunia ni yo. Kau kena jawab esok. Jadi kau menang sebab melanggar benda ni, lebih baik tak menang. Benda ni yang payah, kau takkan faham benda ni. Jadi kalau orang tak faham dia kata apa benda lah kau ni, rela pula kalah kuasa Malaysia. Rela kalah kuasa peringkat Malaysia hanya sebab tolak beberapa tuntutan Sarawak. Kalau kau tak faham lah. Jadi hari ni PAS dia kokahan Dr. Samsuri untuk kaki sebelah PN, Perikatan Nasional. Dia sediakan kaki pula untuk sejumlah wakil rakyat yang telah dipocek bersatu tanpa pemilihan parti. Jadi dia buat pula satu parti Hamzah tadi, sebelah kaki lagi. Dia juga sediakan sebelah kaki lagi untuk UMNO pula. Jadi kau akan nampak kan PAS ni dia main banyak kolam. Kalau yang kau tak faham, sebenarnya Tok Guru ni ilmu dia tinggi lah kan. Cuma dia ni tak pandai persembahan ponteh. Dia bukan orang sastra, dia togak alim. Tok Guru ni dia betul-betul faham sekarang ni apakah keutamaan parti politik, apakah keutamaan politik Islam di Malaysia sekarang ni. Iaitu perpecahan Muslim menyebabkan pelampau kafir dia berkuasa menentukan lalu tuju negara. Sebab itulah dia sekarang ni meletakkan, dia duduk di tengah-tengah ni. Ada kaki dalam PN, ada kaki dalam Hamzah punya yang disingkirkan segugus macam tu tanpa melalui pemilihan ahli. Ada kaki sebelah lagi untuk UMNO. Nampak? Dan pakcik adalah orang yang berfahaman parti adalah alat. Parti bukan akidah pakcik dah. Kita ada satu matlamat dan macam mana kita nak gunakan parti-parti ni sebagai alat. Jadi kesimpulan panjang sikit video ni. Kalau kau jumpa PAS dengan UMNO, kau kena undi PAS. Sekarang ni lah, dia tidak KTI tapi sekarang ni. Jumpa PAS atau UMNO, undi PAS. Kalau Kelantan Terengganu, kau kena undi yang mana? Mesti kau pelik kan? Sebab pakcik ni dia berfahaman parti adalah alat. Dan Kelantan dengan Terengganu ni dia perlukan pembangkang di negeri yang PAS kuat. Di antara UMNO dengan PAS ni, kau nak lawan kuil haram, pelampau kafir, UMNO lagi garang. PAS ni dia seorang ustaz yang penakut, dia garang sesama Muslim yo. Kau nak kocik lah hati. Tapi cik cakap apa yang cik faham. Walaupun cik dah lebih kepada UMNO, tapi dalam keadaan sekarang ni dia sementara tidak KTI. Kau sayang UMNO, kau kena jadikan UMNO ni sebagai pembangkang. Biar dia lalui
selama 5 tahun ni. Biar dia bersih, biar dia realignment balik, biar dia kembali organik pada landasan yang sebenar. Nampak tak? Ni pandangan pakcik sebagai manusia yang faham parti hanya sebagai alat. Okey, kalau kau setuju kau tak setuju kau share lah kalau ada manfaat. Kalau kau perlu bantuan pakcik ataupun nak tambah lagi ilmu dari sudut yang lain, kau komen lah ya. Terima kasih.